السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وبالاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya malah kita mendengar peringatan dan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang berfirman,
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan jangan kamu jadi seperti umat zaman dahulu yang berpecah belah dan bertelengkah sesama mereka setelah datang keterangan-keterangan daripada Allah. Bagi mereka dengan sebab berpecah itu cinta azab yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW telah memberi amaran. وَتَفَرَّقَ بَنُو إِسْرَائِيلِ إِلَى 72 فِرْقَةٍ وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي إِلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Umat dahulu Bani Israel berpecah kepada 72 kumpulan 72 puak. Dan umat aku berpecah kepada 23 kumpulan puak. Semua dalam neraka, malaikat satu sahaja. Lalu sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang satu itu, wahai Rasulullah? Sabdanya, "Humma alaihi wa ashabi." Mereka yang ikut ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Kita mengalami apa yang telah diberi amaran oleh Allah di dalam Quran. Terpengaruh dengan kaum Yahudi, golongan ahli kitab, Yahudi dan Kristian. Di zaman dahulu yang tidak kuat berpegang dengan agama, meninggalkan ajaran agama, berlakunya kejahilan, tidak menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangannya, tidak meninggalkan larangannya, menyebabkan berlaku perkelahian dan perpecahan sesama sendiri. Dalam satu agama, berbagai mazhab. Dalam satu agama, berbagai bangsa. Berlaku pada umat Islam ketika menyampaikan khutbah selamat tinggal yang terkenal, Haji Wada, memberi wasiat. Sabda Nabi SAW, "La tarja'u ba'di kuffara, yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Jangan kamu menyeleweng selepas aku wafat, selepas aku meninggal dunia, selepas aku tidak ada lagi, sehingga kamu berperang memancung leher antara satu sama lain. Allah Ta'ala memelihara umat Islam walaupun tidak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya kumpulan Islam yang dinazirkan sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di kalangan orang-orang yang beriman itu satu ummah, satu kumpulan, satu jamaah, satu puak yang menjalankan kewajipan berdakwah kepada kebajikan, mengajak manusia kepada ajaran Islam yang sempurna, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Bukan saja mengajak kepada Islam, menyuruh manusia beramal dengan Islam, melarang manusia meninggalkan ajaran Islam. Mereka itulah kumpulan yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Bagi umat Islam bersama kumpulan yang dinyatakan sifat-sifatnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Kumpulan yang berpegang dan mengajak manusia kepada Islam yang sempurna. Kumpulan yang berjuang menyuruh kepada ikut ajaran Islam, melarang meninggalkan ajaran Islam. Kumpulan ini menyambung perjuangan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, menyambung perjuangan Nabi SAW sehingga hari kiamat akan wujud
Sabda Nabi dalam satu hadis, la tazalu ta'ibatun min ummati zahirin 'ala al-haq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap ada di kalangan umatku seterusnya sama menyambung kumpulan yang bangun menyatakan Islam. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh orang-orang yang mengecewakan mereka sehingga datangnya urusan Allah. Sama ada mereka mati dalam perjuangan ataupun mereka diberi kemenangan oleh Allah yang dijanjikan. Akan tetap ada kumpulan ini. Namun kerana kejahilan, umat Islam telah berpecah sesama sendiri, meninggalkan ajaran Islam. Bukan saja berkelahi dalam ajaran Islam yang cabang, yang tidak asas, berselengkah kerana kejahilan dalam mazhab, dalam berbagai mazhab, dalam satu agama. Mereka berselengkah kerana bangsa-bangsa yang berlainan. Mereka berselengkah dan berlawan kerana bergubuk pangkat dan harta. Lupa pada Islam yang telah menyatukan mereka. Apa yang disebut oleh Allah dalam Quran menjadi bencana yang menimpa umat Islam pada hari ini. Terdapat dua kumpulan di kalangan umat Islam yang jahil ini. Yang pertama, kumpulan yang bertasahul. Kedua, kumpulan yang bertasaddud. Yang bertasahul ialah yang mudah-mudahkan ajaran Islam, melonggar-longgarkan ajaran Islam sehingga menganut fahaman liberal, fahaman bebas, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menganut berbagai-bagai fahaman dan ideologi yang bercanggah dengan ajaran Islam dalam masalah politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Padahal Islam sudah sempurna, cukup sempurna, diwahyukan pada Nabi SAW, cukup sempurna, diajar oleh Nabi SAW. Mereka mengikut ajaran yang lain, berpegang dengan ajaran Islam dengan cara yang sangat longgar, loose, terlepas, sehingga hanyut. Yang kedua, golongan yang bertasyadud, yang terlalu melampau kerana terlalu sayang pada Islam, jahil, tidak tahu bagaimana nak melaksanakan Islam itu, mahu melaksanakan Islam tetapi jahil ajaran agama sendiri, mahu orang lain ikut kejahilannya, kepahamannya yang salah, sehingga membunuh sesama Islam, membunuh sesama sendiri, menggembung masjid, menggembung pasar, menggembung surau, menggembung tempat perhimpunan kerana melanggar orang lain adalah sesat. Tidak sepertinya. Ini golongan yang bertasaddud, yang melampau, kononnya kuat Islam tetapi terlajak, terlanjur. Semua kumpulan ini digunakan oleh musuh-musuh Islam, dibekalkan dengan wang duit, dibekalkan dengan senjata, supaya umat Islam berpecah dan bergaduh sesama sendiri. Sudah tiba umat Islam kembali kepada cahaya petunjuk yang terang nyata, cahaya yang terang nyata, Quran dan ajaran Rasulullah yang terang nyata. Masih ada ulama-ulama yang berilmu memelihara ajaran ini, kembali kepada ilmu, belajar, menuntut, memahami. Jangan hanyut, jangan terlalu melampau sehingga membawa keburukan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kamu sebaik-baik umat Islam yang dikeluarkan untuk manusia, contoh pada manusia yang lain. Kamu menyuruh pada yang baik, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Aqulu la ilaha azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهدى والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya, meninggal larangannya dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Hanya Islam sahaja yang diterima oleh Allah. Lain daripada Islam ditolak oleh Allah, maka hisab diri kita, tilik diri kita, tilik kepercayaan kita, amalan kita, perangai kita. Adakah menepati ajaran Islam ataupun tidak? Sekiranya kita melakukan kesalahan, tidak menepati ajaran Islam, bertaubat, kembali ke pangkat jalan. Sekiranya kita menepati ajaran Islam, pegang teguh-teguh, kuat-kuat, tinggalkan yang lain. Kerana semua yang lain berislam itu sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya, jangan lupa untuk sentiasa berselawat pada Rasul yang merahmat Islam kepada kita, kerana perjuangannya yang penuh pengorbanan, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Sesiapa yang bersalawat ke atas satu selawat, nanti Allah bersalawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا قل لنا ادخل إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك على نحورهم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا.